Saya nak minta maaf pada pihak Mango kerana kepada Mango, pihak Mango sangat memberikan kerjasama dan nak memberikan pertolongan. Saya nak minta maaf pada pihak Mango kerana keterlanjuran bahasa saya. Saya kenal Mango Production pun daripada Cik Lan. Kami sahabat baik dan sepanjang kita berada semalam, wallahi bukan konten. Yang kedua, saya sangat menghargai kebaikan Mango Production. Tapi insiden tu berlaku, Cik Lan, betul, tanpa kami rancang dan pada asalnya betul tak? Dik. Okey, jadi saya nak mulakan macam mana? Macam gini. Jadi semalam bila benda dah berlaku kan, situasi dah jadi macam orang cakap haywire lah, tunggang langgang kan. Jadi saya cuma macam nak cakap yang banyak yang komen tanya mana saya, mana Mango. Benda ada tak saya dekat situ daripada start sampai habis saya dekat behind the scene. Bila benda berlaku sentiasa ada dekat situ kan. Saya tak berganjak pergi mana-mana pasal saya rasa itu adalah satu responsible untuk saya hadir kat situ. Sebab ini adalah rancangan kami. Jadi saya diamkan diri, saya dekat behind the scene, saya tak payah bilang saya siapa pun. Walaupun diorang komen, saya actually yang pegang handphone tu. Then after that, bila benda berlaku, betul, bila benda berlaku kat situ dia haywire, apa gila. Pasal apa tau? Pasal bila benda dah berlaku, bila saya perhatikan satu-satu punya keadaan, satu-satu punya perangai, semua dah macam tunggang langgang. Jadi kalau saya step in, saya rasa benda tu akan jadi lagi haywire, dia akan jadi lagi berterabur. Lebih baik orang cakap berdiam diri tu lagi bagus. Kita perhatikan apa yang boleh tolong, kita tolong. Jadi daripada situ, kalau nak cakap pasal semalam, nak cakap pasal macam hampa tu memang ada. Jujur nak cakap hampa tu memang ada. Pasal apa tau? Pasal saya tengok dalam satu-satu punya keadaan, dengan border punya keadaan, dengan abang punya keadaan, dengan macam dah berterabur. Jadi after that, orang tengah marah ni, macam-macam dia boleh cakap. Dia boleh cakap dengan tak ingat apa-apa, dia boleh cakap macam-macam. Jadi saya perhatikan satu-satu apa yang Bonda. Saya bukan nak salahkan pihak saya ataupun pihak Bonda. Kita nak kena faham keadaan macam mana dia berlaku. Jadi bila benda tu berlaku, saya tengok, alamak, ni tengah live. Bonda cakap, alamak, kau solat pun tak betul. Tapi saya fikir ni macam mana Bonda tahu dia solat tak betul. Jadi kita ambil neutral. Jadi lepas satu, apa orang buat semalam semua tak kena pada mata Bonda lah. Tapi yang sejukkan hati saya sikit tu, kan Bonda cakap, Bonda tak marah saya punya side, Bonda marah Bonda punya staff. Jadi itu sikit ada sejuk sikit. Tapi lepas tu, Cik Lan punya orang pun kena, saya punya orang pun kena pun. Dia berdiri kat situ pun jadi satu masalah. Macam dalam segi, kau tak boleh tolong kipas ke? Laki aku tengah gini. Jadi kau cakap, korang pegang kaki laki aku orang macam gini. Kita niat nak tolong, tapi orang saya nak tolong, kan tak mau kasih abang pergi dalam hutan lari ke apa, something like that kan. Macam benda dah situasi ini, macam-macam orang boleh lari daripada kawasan apa. Jadi saya kat situ, saya perhatikan, ya, orang tengah marah, mungkin ini suami Bonda apa. Jadi mungkin keadaan memang dah tak boleh kontrol lagi. Just let it be. Apa yang nak buat, memang buat. Biar Bonda buat lah. Sampailah Ustaz datang. Selalunya kalau kita bikin gini, kalau kita dekat Singapura, kita memang ada kita punya team macam Ustaz gitu untuk selalu ikut kita. Tetapi kalau di luar masa kat KL pun, kita selalu ada nama dia Bozan lah, selalu macam Ustaz tu ikut kita. Tapi pasal ini orang rumah dia baru bersalin, jadi dia pun tak boleh ikut kita lah, asal baru dalam pantang kan. Jadi dia stay kat Singapura. Jadi kita macam mana pun last minute pun kita tetap main dekat KL ni untuk bikin night walk bersama Bonda lah. Then after that, selalunya on behalf of kita punya part atau another part, selalunya kita bikin kat KL ni bukan pertama kali kita. Selalunya kalau kita bikin lokasi apa ni, Tuan Tanah akan lagi satu panggil apa kali yang benda yang penghulu kampung ke apa benda, penghulu kampung akan datang. Jadi akan di another side akan standby kan kita Ustaz, something like that. Diorang takut apa-apa berlaku dekat orang diorang lah. Betul apa, selalu macam gitu. Tapi macam Bonda tadi cakap, di sekeliling Bonda ada macam Tafiz, ada apa kan. Jadi kita macam ingat macam should be okay lah, bila-bila boleh panggil saja. Tapi lepas benda dah berlaku, kita pun dah masing-masing dah
gerak daripada tempat yang lokasi tu. Kita memang daripada situ kita duduk tu, kita tak balik, kita duduk kedai kopi, tapi kita ada bawa bincang lah. Mungkin ini adalah satu pelajaran untuk kita, satu iktibar lah, satu kita tak planning dia. Hampa memang cakap hampa ada, tapi bila kita tadi pagi kita ingat kita nak balik check out tu, kita balik lah macam biasa. Tapi why not after saya bangun tidur, tim saya cakap bonda ajak jumpa, nak clear the air, nak berbual dengan nak clear lah apa-apa yang tersangkut, apa-apa yang buat orang salah faham pasal since bonda pun cakap pasal persahabatan apa. Jadi kita tak nak pendekkan persahabatan ni, kita nak panjangkan. Jadi why not, kalau betul ikut hati, panas, marah memang ada. Tapi kalau nak fikir secara logik, apa salah? Sis bonda pun cakap bonda nak jumpa kita, nak berbual, kita nak clear the air sama-sama daripada pihak saya. Kita ada buat salah, ada kekurangan, kita minta maaf. Tapi kalau daripada pihak bonda pun rendahkan diri, bonda sendiri pun cakap bonda minta maaf daripada pihak bonda. Jadi why not kita maafkan orang, betul tak? Sama-sama semua orang buat silap. Jadi apa yang berlaku tu kita anggap semalam sebagai satu pelajaran, satu iktibar. Kita fikir yang dalam situasi itu mungkin orang yang tengok dalam kamera tu mungkin ada yang dengar panas, ada yang dengar apa yang berlaku panas, tapi diorang kat rumah, kita kat lokasi, kita kat dalam the real life yang kita tengah benda tengah berlaku depan mata kita. Mungkin orang yang komen tu senang dia nak komen macam-macam. Mungkin ada yang support saya, ada yang support bonda, tapi benda dah jadi macam gini, tak ada orang boleh kontrol. Jadi why not kita just put it a full stop, maafkan. Dah, benda dah berlaku, dah macam gini, masing-masing semua tak boleh kontrol. Saya pun tak interrupt. Kalau semalam saya interrupt, mungkin keadaan jadi lebih teruk. Biar saya berdiam diri, kita tengok apa yang boleh tolong, kita tolong. Tak boleh tolong, kita step back, kita tengokkan je. Mungkin ada orang lagi handal daripada kita. Itu je yang saya nak sampaikan.